Bila kita tanya, kita tinjau pandangan para pesawah Pak Tani kita, mereka tak mampu sebab siapa nak tanggung risiko. Dan baru-baru musim hak lepas, tak mampu dah nak ambil hasil. Banyak tempat pun tinggal. Kali ini kalau tabak terus kering dengan risiko jangkaan yang akan jadi padi anginnya, dengan rumput sambaunya, dengan masalah daripada segi perosaknya, serangganya, apa yang akan nak jadi kesan kepada Pak Tani kita, pesawah kita? Saya nak kisahkan dekat sini Yang Berhormat Speaker. Kita tahu bila masalah dengan diesel yang naik ni, kos daripada segi orang kata, tadi dia ada disebut oleh Yang Berhormat Hitam juga, kos daripada segi untuk menjalankan bendang, saya nak bacakan dekat sini ya. Kalau kita boleh tengok dekat sini, kos bagi menjalankan bendang, Allah berhilang pula. Sebentar Yang Berhormat Speaker. Okey. Kos 1 ekar, lebih sikit 1 ekar, lebih kurang 1.4 relung macam itulah. Nah, sewa tanah RM500. Kos racun anggaran RM600. Upah roto 3 kali RM480. Upah baja dan racun ke RM300. Potongan 25%, harga lantai RM1,500. Anda kata 1 ekar dapat 2 tan RM3,000. Upah tuai RM20 per guni, 1 tan 12 guni, upah tuai 2 tan jadi RM480. Jadi RM3,000 tolak RM500 tolak RM600 tolak RM480 tolak RM300 tolak RM480. Semua tadi itu keuntungan adalah RM640 per ekar jika dapat 2 tan per ekar dan 25% potongan. Ni tak cerita pula nanti baja dengan lambatnya. Kan? Bagai masalah yang timbul yang sebenarnya Pak Tani ni sekiranya kita tanggung, kita membiarkan Pak Tani ni tabak terus kering, akan jadi sakit dekat Pak Tani ni. Tak untung dah. Maka kerana itulah sebenarnya kita nak cadangkan dekat sini Yang Berhormat Speaker. Ada cadangan. Kita minta beberapa option dekat sini. Yang pertamanya adalah pihak kerajaan persekutuan mewujudkan bantuan kecemasan kos operasi semusim yang benar-benar bersandarkan realiti lapangan. Ya, kerajaan boleh umum bahawa mereka naikkan insentif yang mana pernah diumum 11 Jun 2024 yang kita bawa dalam sidang tu ni Yang Berhormat Speaker. Tapi dilaksanakan insentif membajak tersebut hanya baru diberi pada musim yang lepas. Daripada 2024, bayangkan Yang Berhormat Speaker, 2026 baru bagi 3 musim, tak backdated langsung. Kemudiannya insentif menuai sampai hari ini tak dapat-dapat. Yang dicanang juga kata RM50 per hektar. Jadinya, walaupun ada sejumlah amount ini pun masih tak mencukupi dengan kesan kenaikan dieselnya, dengan petrolnya, dengan macam-macam. Jadinya hari ini, kita minta kerajaan juga untuk yang tadi saya katakan bantuan kecemasan kos. Bahasa lawak kat sini Yang Berhormat Speaker, kalau kata payah sangat kerajaan nak boleh cadangkan tabak toh kering ni, senang cerita KPKM ambil benang-benang ni sewa buat musim ni, KPKM tolong buat benang bagi Pak Tani kita. Yang kedua adalah jika tabak toh kering ni mahu diteruskan, maka tabak toh kering ni mesti dilaksanakan sebagai pakej lengkap yang dibiayai kerajaan. Seperti mana yang saya katakan tadi. Kan? Tanggung bagi diusahakan, dah kata nak buat estate, ya, bagilah. Bantu terus untuk dalam musim sukar ni memudahkan Pak Tani buat cara dia dengan ditanggung sepenuhnya. Sebab risiko cukup besar. Yang ketiga ialah melaksanakan TTK secara bersasar mengikut zon. Bukannya pukul rata. Ni main cakap saja dengan tak ada kejelasan. Kami tak tahu. Saya tak tahu sebab kita nampak hanya pengumuman itu adalah secara umum kepada pesawah Pak Tani dan Pak Tani susah hati. Ianya kalau boleh benda ni ada secara jelas dekat mana kawasan-kawasannya. Jangan biar lepas tangan macam tu saja kepada Pak Tani. Yang seterusnya adalah memperkukuh skim pelindungan pendapatan melalui skim takaful tanaman padi STTP dan tabung bencana tanaman padi. Yang mana TBTP. Yang perlu dilakukan sekarang ialah mempercepat juga tuntutan, memudahkan pengesahan dan memperkenalkan bayaran pendahuluan automatik untuk kawasan diarahkan menukar kaedah tanaman atau menangguh penanaman kerana krisis air. Dan yang ketujuh, dan yang seterusnya adalah menyediakan modal
kerja semusim dan penjadualan semula hutang untuk pesawah serta pengusaha jentera. Belanjawan 2026 telah menyediakan pembiayaan Agrobank sebanyak 1.1 bilion untuk menyokong automasi dan mekanisasi. Dalam keadaan sekarang, semangat yang sama perlu dibawa kepada pembiayaan jangka pendek yang lebih praktikal seperti moratorium bayaran hingga selesai tuaian pembiayaan pusingan bagi kos kerja sawah dan kemudahan kredit cepat untuk operator jentera yang terkesan terus oleh kenaikan diesel. FAO sendiri menekankan bahawa daya tahan pengurusan padi menuntut gabungan pengurusan air, akses kredit, insurans tanaman dan pengurusan risiko yang baik.